Yang ni saya punya tempat kedua di Kampung Premier, daerah Marai. Kita bersama dengan Abang Man, pemenang tempat kedua pertandingan durian kampung premium daerah Maran. Nama saya Rosman bin Said. Kebun durian 1 ekar. Yang durian yang tempat kedua bertanding pokok ni durian nama aiskrim. Dia punya isi kat luar warna oranye, dalam dia warna putih. Isi dia macam durian kerik tu. Dia macam tu lah. Tu yang bertanding dapat nombor 2, durian kampung premium. Macam mana penjagaan pokok durian kat sini daripada segi cara pemakaian? Sebelum ni banyak juga pakai baja tu yang sembuh semua. Tapi yang itu pakai baja ni Black Wizard. Lepas tu yang foliar yang merah tu, sembuh batang semua. Hasil macam mana bang lepas pakai sebelum dengan selepas? Hasil sebelum dengan selepas nampak perbezaan dia. Segi daun ni dulu kecil, lepas tu besar, daun dia gelap sikit dan buah dia makin besar lah, dalam 2 kilo lebih. Satu pokok ni bang boleh lekat berapa banyak bang? Pokok ni paling banyak lekat dulu 400 lah, paling banyak. Yang ni saya punya tempat kedua di Kampung Premier, daerah Marai. Kita pun dapat lihat lah. Okey, dapat tempat kedua. Nak dapatkan hasil yang baik juga, korang boleh belajar juga dengan Abang Man nanti.